Ramai pesakit datang berjumpa saya kerana bacaan platelet mereka berubah dalam ujian darah. Untuk memahaminya dengan lebih jelas, kita perlu faham dahulu apa sebenarnya platelet dan apa peranannya dalam badan. Platelet ialah sel darah yang sangat kecil dan dihasilkan di dalam sumsum tulang. Walaupun kecil, ia mempunyai peranan yang sangat penting. Tugas utamanya ialah membantu menghentikan pendarahan. Apabila berlaku kecederaan pada salur darah, platelet akan cepat bergerak ke kawasan tersebut. Ia akan melekat pada tempat yang cedera, kemudian melekat antara satu sama lain. Ini membentuk satu sumbatan kecil seperti penampal sementara supaya darah tidak terus keluar. Selepas itu, sistem pembekuan darah yang lain akan menguatkan sumbatan tadi sehingga pendarahan berhenti dan tisu boleh sembuh. Sebab itu, platelet sangat penting dalam proses menghentikan pendarahan. Namun begitu, perubahan kecil pada bacaan platelet dalam ujian darah selalunya tidak bermaksud ada masalah serius. Kadang-kadang ia boleh berubah sementara waktu, contohnya selepas kita mendapat jangkitan. Jika platelet terlalu rendah atau jika seseorang mudah lebam atau mengalami pendarahan yang mengambil masa lebih lama untuk berhenti, doktor mungkin perlu membuat penilaian lanjut. Yang penting untuk diingat, keputusan ujian darah hanyalah sebahagian daripada gambaran kesihatan seseorang. Jadi jika anda melihat bacaan platelet dalam keputusan darah anda, berbincanglah dengan doktor anda supaya ia dapat difahami dalam konteks keseluruhan kesihatan anda.